Dia ada kaki yang lebar macam ni, mudah untuk korang letak dekat meja. Dia boleh grip dengan cantik dan korang boleh adjust dia punya angle macam ni. Kalau korang letak dekat permukaan besi macam ni, dia ada magnet tau. Lekat dengan cantik. Yang ni lampu kerja yang korang boleh gantung dengan macam-macam cara. Yang ni version baru tau. Saya ada sebiji lagi yang version lama. Version lama ni dia punya kaki dia ni kecil sikit. Kalau yang baru, dia kaki dia lebih besar dan dia lebih stabil. Yang ni dia lebih smart sikit. Untuk letak dekat meja, memang sangat-sangat mudah. Dia ada kaki macam ni, korang boleh jadikan sebagai desk lamp. Kalau korang nak gantung dekat permukaan besi, sangat-sangat mudah sebab dia ada magnet macam ni. Dia boleh lock up dengan cantik tau. Bila buat kerja, memang sangat mudah bila lekat dekat magnet. Gantung je. Mana-mana pun boleh lekat dengan cantik. Kalau korang guna untuk jadikan lampu kerja, bila buat kerja dekat tempat gelap, contohnya atas silin, korang boleh lekatkan lampu ni dekat bumbung rumah yang ada besi. Adjust dia punya angle, boleh terus jadi lampu utama. Boleh adjust dia punya angle bagi ngam macam ni. Dan kalau korang nak bawa pergi camping, lampu ni dia ada cakup macam ni. Boleh gantung dekat tempat yang tak lekat dengan magnet. Dia ada lock macam ni. Jadi lampu ni korang boleh gantung dekat kemah. Boleh juga bawa pergi camping, jadikan lampu utama untuk kemah korang. Dan kalau korang ada tripod, korang boleh juga letak lampu ni dekat tripod, dekat dia punya tray ni. Gantung je macam ni. Gantung je macam ni dan terus boleh guna jadikan lampu kerja. Lampu ni dia ada banyak tempat gantung. Mounting dia ni jenis fleksibel, macam-macam boleh gantung. Lampu ni dia ada banyak mood cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, yang ni yang paling terang. Untuk guna waktu malam, lampu ni memang sangat padu. Dan dia punya warna lampu korang boleh adjust dekat bahagian sini. Sebab dia punya lampu ni, LED dia ni campuran warna kuning dan warna putih. Jadi korang boleh adjust warna kuning, warna putih dan warna oranye. Tekan je dekat sini, akan berubah. Jadi korang boleh pakai ikut warna yang mana korang suka. Tapi kalau untuk buat kerja, saya lagi suka pakai warna putih sebab dia tak sakit mata. Tapi setengah orang dia lagi suka warna kuning. Bagi dia orang yang tu tak sakit mata. Jadi ikut yang korang selesa. Dan bahagian bawah siap ada satu lampu kecemasan. Bila korang tekan dekat sini, dia akan nyala warna merah macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan nyala kelip-kelip macam ni. Sesuai untuk jadikan lampu kecemasan. Lampu ni kalau korang nak standby dekat kereta, nanti bila kereta rosak, korang boleh jadikan lampu kecemasan bila pakai mode yang ni. Dan korang boleh jadikan juga lampu utama untuk repair kereta yang rosak. Nak letak dekat mana-mana mudah. Siap ada bateri indicator dekat bahagian sini. Mudah untuk korang pantau berapa bateri yang tinggal. Jadi kalau bateri dah nak habis, mudah. Korang boleh cucuk je charger dekat bahagian sini. USB jenis Type C dengan USB jenis Type A. Bila dah siap charge, cover balik dia punya ni. Jangan bagi habuk masuk. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable macam ni, banyak mood cahaya dan mudah untuk gantung. Macam-macam cara boleh. Korang boleh cek lampu kerja ni dekat link video.